So, yang mana nak tu boleh bagi tahu lah. Bos masing-masing. Okey. So kita dah sampai dekat site ni. Kita nak surprise budak kita. Tengah kerja lagi. Ni, jom masuk. So dah pasang, tengok tersenyum lah. Walaupun sakit gigi, tetap tersenyum. Okey. Hui, cantik yang babi ni. Besar. Bang, makan bang. Ni nak ke tak nak ni? Nak bos. Nak samalah, sama. Salah ambil. Okey. Cuba pilih dia, try. Dia pilih, dia yang kena bayar. Okey. Pilih yang mana? Cuba teka yang mana yang kau? Rasa-rasa. Yang mana? Yang ini. Ya. Yeah. Betul. Yang ini. Yang ni betul. Memang betul. Nah. Ni kau. Ni okey, dekat sini kita boleh tengok RAM dia. Yang ni besar ni. 256. Yang paling besar dia tu. Color grey. Okey, cuba unboxing dulu. Buka. Okey. Ni dia bagi. Dia. Ni dia bagi. Nah, unboxing. Potong dengan test pen. Kau satu, dia satu. Lepas tu baru kita makan sekejap lagi. Semua boleh makan dah ni. Unboxing. Tengok sini. Lepas tu, yang mana nak tu boleh bagi tahu lah. Bos masing-masing. Nanti cakap anak tiri lah, anak kandung lah, anak angkat lah, macam-macam lah. Dia pemikiran dia orang ni lain-lain. Gelak yang rakam tu, gelak. Dia cakap anak tiri lah, anak angkat lah dia, anak bonsu lah. Pak tengok. Tengok handphone baru tapi macam iPhone sebiji. Tengok unboxing. Tak nak masuk dekat ke kameraman. Kau deki ke apa ni? Deki apa? Cantik tak? Cantik. Hoi. Tengok boy. Hoi, color purple. Ni kalau ambil gambar dengan video kabinet, tak terang lagi, aku tak tahulah. Handphone dah baru. Harga dah RM5,000. Harga dah ribu-riban. Okey. Dekat 3K, dekat dengan 2K. Okey. So yang mana nak 6,000 ke 5,000 ke kepada pekerja bos RK tu, korang komen dekat bawah nak yang berapa. Okey. Tepuk dada tanya selera. Okey.